kecoh lewat malam tadi, tiba-tiba ada rombakan besar dalam struktur kepimpinan Perikatan Nasional yang mana Dr. Azizudin dan Datuk Seri Azmin Ali dihentikan daripada jawatan penting. Okey, ini senarai rasmi yang berlaku. Dr. Azizudin digantikan oleh Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor sebagai pengarah pilihan raya dan Datuk Seri Sanusi yang sebelum ni bendahari digantikan oleh Tuan Subramaniam. Manakala Datuk Seri Azmin Ali diberhentikan sebagai jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Agung. Mesti ada yang tanya, sah ke tindakan pengurusi PN ni? Jawapan dia ya. Tindakan ni sangat jelas, dia ikut perkara 8.3 Perlembagaan Perikatan Nasional yang mana kuasa melantik jawatan-jawatan ini adalah hak mutlak pengerusi dan beliau berkuasa penuh untuk memberhentikan sesiapa sahaja apabila pelantikan tersebut tidak lagi diperlukan. Beliau yang lantik, jadi beliau juga berhaklah untuk memberhentikan mereka. Okey, Dr. Sam juga turut maklumkan bahawa mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional akan diadakan dalam masa terdekat untuk bincangkan isu-isu yang berbangkit. Cuba korang komen kat bawah. Korang rasa rombakan mengejut ni akan menjadikan Perikatan Nasional ni lebih kuat